Yang mana yang tengah cari set jigging Shimano Twin Power, kat sini kita ada 3 set guys. 3 set Shimano Twin Power second hand. Mesin second, rod baru. Untuk set ni ada 3 set. Aku dah siap-siap tulis. Yang pertama kita ada Shimano Twin Power XD size C3000 HG dengan rod Anyfish Zalt. Ini mesin dia guys. Mesin condition macam baru guys. Walaupun second hand, cala-cala pun tak ada. Aku pegang dengan rod Anyfish Zalt. Untuk rod guys, rod ada satu spek sahaja. 6 kaki, PE 0.6 hingga 1.5. Berat umpan untuk rod ni 7 gram hingga 20 gram. Dan yang paling best, rod ni one piece. Rodnya memang sangat ringan guys. Korang nak jigging 3-4 jam, 5-6 jam, 7-8 jam pun tak ada masalah. Okey sahaja. Untuk set yang pertama, Shimano Twin Power XD C3000 HG dengan rod Anyfish tu, harga dia RM1,430. Harga boleh nego. Ini mesin dia lah. Ini mesin, rod tadi, rod baru. Ni mesin second. Korang boleh tengok condition lawa guys. Ni TPHD siap dengan kotak. Harga RM1,430 sahaja. Yang kedua guys, kita ada Shimano TP C3000 XG. Ini sekali dengan rod, harga dia RM1,430. Untuk rod pun sama. Kalau korang nak tengok rod, ini rod dia. Ini Anyfish Zalt. Bawah dia full EVA sampai bawah. Ini receipt dia, receipt Fuji guys. Receipt Fuji. Rod memang sangat ringan. Ini lebih kurang 100 gram macam ni. Memang sangat ringan. Macam aku cakap, korang nak jigging 3-4 jam, 5-6 jam, 7-8 jam, tak ada hal. Harga RM1,430 untuk set Shimano TP C3000. Dan last sekali kita ada Shimano TP C5000 XG. Ini besar sikit. Dengan rod, harga dia RM1,200 sahaja. Ini murah sikit. Condition korang boleh tengok lah. Mesin korang jangan risau, mesin smooth. Korang boleh try kayu, datang kedai. Yang ini harga RM1,200 sahaja dengan sekali dengan rod. Ni lah rod dia. Rod tadi. So korang boleh screenshot ni mana satu yang korang nak. Korang nak Twin Power XD C3000 HG ke, korang nak TP C3000 HG ke, korang nak Shimano TP C5000 HG. Harga kat sini korang boleh screenshot dan hantar kat kita orang lah. Nombor dekat atas, alamat dekat atas. Boleh datang kedai. Nak kita post satu Malaysia pun boleh, tak ada masalah. So macam biasa guys, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima track and race dan road. Sekian, terima kasih.